untuk anugerah peningkatan dalam pelajaran kelas pemulihan. Ada 6 terbaik. Yang pertama dipersilakan adik Mutaqin Tahrim bin Abdullah. Tengok sikit. Okey. Terbaik kelas pemulihan kedua Muhammad Atik bin Muhammad Effendi. Terbaik ketiga Muhammad Aras Naufal bin Muhammad Hafiz. Tengok sini. Muhammad Iskandar bin Syashihan. Sini. Seterusnya Nur Armin Fatia binti Muhammad Mazwan. Dan yang terakhir Nur Armin Kaisara binti Muhammad Sofi. Seterusnya perpisahan bukan tanda pengakhiran tetapi satu permulaan. Syabas dan tahniah diucapkan kepada anak-anak tari sanggar yang telah melanjutkan pelajaran ke aliran menengah. Untuk anugerah Citra Seni 2025 yang pertama dipersilakan Q. Muhammad Hanif Al-Walid bin Muhammad Suhaimi. Kini melanjutkan pelajaran di Sekolah Seni Malaysia Johor Bahru dalam bidang seni tari. Yang kedua dipersilakan Muhammad Syamil Ikhwan bin Man Lizwan yang kini melanjutkan pelajaran juga di Sekolah Seni Malaysia Johor dalam bidang seni tari. Seterusnya dijemput dan dipersilakan Muhammad Samir Haikal bin Syarizan yang melanjutkan pelajaran di SNK Air Tawar. Seterusnya dipersilakan Muhammad Amar Yusof bin Muhammad Khair juga melanjutkan pelajaran di SMK Air Tawar. Seterusnya dijemput dan dipersilakan Zara Farid binti Muhammad Hafiz yang kini melanjutkan pelajaran di Sekolah Menengah Sains Bandar Penawar Kota Tinggi. Seterusnya dipersilakan Nur Aqidah binti Muhammad Hafiz yang kini melanjutkan pelajaran di Sekolah Menengah Perasaan Laksamana.
Seterusnya dijemput dan dipersilakan Aira Karmina binti Muhammad Azhari yang kini melanjutkan pelajaran juga di Sekolah Seni Malaysia Johor dalam bidang seni tari. Dan yang terakhir dijemput dan dipersilakan Putri Nur Sumaya binti Desha yang kini melanjutkan pelajaran di Sekolah Menengah Bahasa Tun Abang. Terima kasih atas segala jasa dan sumbangan yang telah diberi sepanjang keberadaan bersama Sanggar. Kami doakan agar kalian semua terus mengorak langkah dan berjaya dalam haluan yang dipilih.